Okay, jadi hari tu kita dah beli dah switch tu. Jadi hari ni kita nak simpan dalam beg dia. Okay, ni beli beg switch tu lah ni. Dia punya beg ni semua boleh masuk sini. Okay, dia ada pemegang juga sini. Kita buka dulu. Tengok dalam. Ni dah semua dia. Oh, dia ada safety lagi. Okay, so dalam ni semua ada Joy-Con ke apa semua boleh letak. So sekarang kita nak letak dulu. Okay, so ni pun boleh letak ni. Okay, so ni tempat dia adalah kat sini. Macam mana letak ni? Macam ni ke? Macam salah je. Tak mungkin sini. Sini kot. Kita test dulu. Situ dulu. Lepas tu dia punya ni kat sini. Betul. Dia memang timbul lah. Lepas tu kita punya switch ni terbalik betul. Okay, switch ni kat sini. Switch ni boleh letakkan dekat sini. Betul tak? Okay, switch kat situ. Lepas tu dia punya kabel semua boleh kat dalam. Apa lagi accessories yang ada? Okay, so ni betul. Ni dia punya ni kabel. Ni kabel juga kot. Kabel. Dia punya dua benda ni dia duduk sini. Ni satu lagi. Macam ni. Betul. Macam tu lah dia kurang. Ni terbalik kot. Okay. Kabel semua dah kosong. Kita dah. Itu saja.